Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Okey, hari ini saya nak share resepi niaga sambal ayam penyet butter. Okey, bahan-bahan dekat sini. Kita ada bawang merah lebih kurang 6 biji, tomato, limau nipis, cili padi merah, cili padi besar merah, kemudian bawang putih lebih kurang 15 ulas. Dekat sini ada belacan sikit, kemudian butter. Kemudian ada nih gula merah guys, ni seh. Alright, first kita kena potong bahan-bahan dulu. Kita ni dulu, ini nanti kita goreng ya. Siapa-siapa yang ikut boleh, tak ada masalah. Saya ikhlaskan, boleh buat untuk meniaga, untuk makan sendiri pun boleh. Ini nanti kita simpan, dia boleh tahan lama tau. Tapi biasa ni tak boleh tahan lama lah, sebab satu hari pun dah habis ambilnya. Bawang merah, kemudian tomato kita belah 2, belah 4. Okey, sekarang jom masukkan butter. Ni mesti ramai yang bertanya nanti, kenapa bagi butter? Ni butter sebenarnya boleh je, kalau korang tak suka, tak ada masalah pun. Tapi bagi saya, kalau kita taruh butter macam ni, dia lagi wangi tau. Sambal kita tu jadi sedap. Memang sedap. Kalau korang tak percaya, korang boleh cuba ke rumah. Okey? Apabila butter kita dah cair, kita kecilkan api. Bawang merah, tomato. Kemudian bawang putih. Kemudian cili padi. Kita goreng guys. Kita goreng layu-layu. Belacan. Okey, kita goreng sehingga dia layu-layu, kemudian baru kita kisar nanti. Kita chopper kita guna chopper. Kalau korang tak suka pedas sangat, korang boleh ganti dengan cili besar tu, yang merah tu ini tubulan kita masing-masing. Kita slowkan api. Apabila layu-layu macam ni, kita tutup api, kita angkat, kita tapis. Nanti kita chopper ya. Kita masukkan dalam chopper. Bahan-bahan ni semua kita masukkan chopper. Masak minyak, lepas minyak baru kita masukkan butter lagi sekali. Itu dia sambal ayam penyet butter guys. Sedap guys. Kalau korang tak percaya, korang boleh cuba ke rumah. Tapi okey, apabila dah cair baru kita masuk yang bahan yang kita kisar tadi, masuk dalam semua. Okey, ini yang kedua. Kita buka api pelan-pelan ya, jangan besar sangat. Okey guys, macam ni bentuk dia. Sekarang kita nak taruh perasa dia guys. Untuk perasa dia, kita taruh gula 2 sudu, kemudian 1 sudu garam, kemudian sedikit Ajinomoto. Ni perasa dia terpulang masing-masing. Kita adjust masing-masing. Kalau kita adjust sendiri masing-masing. Dan kita masukkan ni gula Melaka paruh je. Ni seh. Kemudian kita gaul lagi, kita kacau lagi dia. Okey. Okey guys. Inilah bentuk kejadian dia hasil dia guys. Korang tengok. Okey. Sekarang kita nak bagi last sekali kita taruh limau nipis. Sekarang kita perahkan limau nipis. Sebiji Okey.
Oke guys, boleh kita hidang guys. Nah, boleh kita hidang. Oke guys, inilah dia sambal ayam penyet butter. Nampak menyegarkan ya. Ada memang berminyak. Kalau sambal nak tahan lama kena ada minyak guys. Kalau tak ada minyak memang tak akan tahan lama. Dia kena berminyak baru dia tahan lama. Minyak kita bukannya makan pun, nanti kita ambil sambal aje macam ni.